Okay, kita nak pergi ke Kuala Kubu Baru. Nak pergi sarapan dulu di warung bakar. Apa kita? Okay, plan pertama kita nak pergi ke warung Pak Yuk ni. Tapi bila kita tengok, nampaknya kita kena gerak dekat satu lagi warung yang kita lebih biasa lah. Yang ini kita tengok je dulu. Next. Dekat warung kayu api. Kuala Kubu Baru. So ini kita dah sampai ke warung kayu api Batu Panjang ni. Bila kita dua sampai je dekat sini, tiba-tiba Muiz macam throwback balik lah, flashback balik. Yang ni macam vibe first dating kita orang lah. Kita orang dating dekat channel Songkok Tinggi, vibe klasik macam ni dengan lagu ni. Masya Allah, santai lah, best lah kalau kita sarapan kat sini. Makanan pun sedap. Tapi kita nak tengok lah sedap ke tidak, kita rasa dulu. So kita orang tengah nak ambil order ni. Satu. Cendawan satu. Ada 3. Ya. Roti empat kan? Roti pun nampak. Ada satu juga ke? Sambal daging kari kaya. Banyak ke sambal dia? Ke boleh ambil tu tapi kita tengah tunggu roti dibakar dengan kayu. Mana sudu? Ambil. Sudu. Pakai sudu ni. Ramai So far kita order nasi lemak. Nasi lemak dia memang sedap gila. Nasi lemak dengan goreng total RM5. Murah. Lepas tu kita beli roti bakar dia ni lah. Dia ada 3 jenis kuah untuk kita cicah lah. Ada mushroom soup dan lain-lain. So this is our happy moment. Dapat makan-makan. Saya makan mushroom soup tu memang banyak gila. Sebab mushroom soup tu sedap lah. Cuma dia kurang pekat sikit. Dan dia macam tak kek sangat. Tapi sebenarnya dia sesuai je sebab makan dengan roti kan. Berapa bintang? 3. Beri 5. Saya 2.8. Kan sebab makanan sedap. Cuma boleh improve lagi lah Untuk tempat makan. Tempat makan dia. Kalau tak lagu ke shows. Tapi ada lagu tadi. Ya kan ada. Rentak je. Jangan pula. Okay. Bye. Kita akan ke Fraser. Wah, Masya Allah. Cantiknya, cantik. Mantap. Ni yang panjang ni. Pasti dia sini. Cakap lagi. Kita ada di Empangan. Sungai Selangor. Kuala Kubu Baru. Buat apa lagi sini? 1, 2, 3 pusing. Sini. Dekat Empangan Sungai Selangor, Kuala Kubu Baru. Masya Allah, cantik sangat. Tapi saya nak pergilah wateraf. Cantiknya. Masya Allah, cantiknya ciptaan Tuhan. Okay, this is the moment to memories. Kita bergambar-gambar. Dan kerja saya suruh orang posing. Saya ambilkan gambar. Tengoklah. Ini dia. Wah, cantik je. Itulah dia. Okay. Dan setiap kali tempat kita pergi, kita suka nak ambil gambar pasti.